Hai korang, saya Kimberly. Hari ni saya berada di Laser and Light untuk buat AFT Leg Scar Treatment. Maybe korang mungkin tahu ataupun tak tahu. Kalau korang stalk I secara mendalam, maybe korang akan nampak gambar I yang ada parut kaki sikit sebab I ni careless. Rasa kaki lah yang I paling obvious lah kot. Kalau macam tangan tu kurang sikit. And then lagi satu, I punya buku lali pun dia agak gelap, lutut I pun agak gelap. So I tak pernah buat treatment untuk cerahkan kulit kaki I. So this is my first time. For me, it was a very good experience. Nervous sikit sebab kita kena tutup mata, tapi okey. Honestly, sejujurnya tak expect nampak perubahan yang ketara for the first time. Tapi I'm surprised lutut I dengan buku lali I memang nampak ketara perubahan dia. Ada satu parut yang besar dekat kaki I ni yang paling teruk lah, yang paling obvious. Tapi hari ni dah nampak dia pudar sikit. So I'm quite puas hati dengan our first session. Kalau korang ada masalah kulit gelap di bahagian badan korang yang lain, korang boleh datang ke Laser and Light untuk try AFT treatment. Dan kalau korang macam I yang kuat jatuh semua tu, bolehlah datang untuk hilangkan parut kat kaki korang tu.